Memang cantik. Cantik. Tu lake tu. Atas gunung ni pun ada lake kan? Wah. Patutlah banyak fjord kat sini. Tak ada jurang banyak sini. Berhenti lagi ke? Ambil gambar. If you are continuing on the Bergen Railway, you have to change trains in Myrdal. When staying at Myrdal station, it is forbidden to cross the railway line. Thank you for travelling the Flåm Railway. I hope you have... Tengok railway station dia. Lawa railway station. Railway station. Dan railway station. Kau nak ke Bergen. Many of them are actually just normally in a ski gear. They just hop on in Bergen, they take the gondola from the same station as the railway station up, and then they go back. Very smelly socks. Yes, so no, we got a warning. Sama nanti. Yalah, tapi sekarang ni yang Yang ni lain sebab kita tak sampai stesen ni. Kita sampai stesen yang kita turun tadi apa? Apa stesen tadi? So if you want to enjoy winter, it's outside. Yalah hai. Stesen. Ørneberget. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med... Wah, dia cantik. Aku dah ambil video tu. Betul lah. Vos tu lepas Vos tu sama dah lah. nak punya rumah-rumah ni tau. Kan sonok je nampak. Tak dia sonok ke tak. Aku rasa kalau aku ada tak. Tu mah. Tu man. Orang tidur agaknya di rumah. Di hotel tu. Takkan dia nak bawa kas orang. Kan aku ingat sebab dia bagi aku. Tapi biasanya dalam begitu. Contohnya macam ni, air biru. Ya, tak sempat. Avstigning til venstre. Dia tengok rumah morning. Supaya kita berhenti tadi kan dah hijau-hijau dah. Jauh lagi. Baru Remagen. Dah hijau dah.
Avstigning til høyre. Aku tak tahu macam mana kesejukan dia punya air sungai ni. Kan? Bukan macam kat kepala aku tengok kan. Kita kalau musim hujan sana senang. Nampak dah yang lawa tadi. Wah. Wah, 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 wah. Kalau tak kena ambil ni sebab perbezaan. Start nampak macam nak spring. See? Dah start dah Perbezaan dia. tu tadi ada sana tinggi. Sampai Dah gunung. start dah. Korang dah salshi. Tu pasal dia susah pegang. Aku jealous pula namanya dengan orang punya bentuk rumah ni. Kan? Cantik. Tengok Santa Claus tergantung rumah dia. Camper van dia buang macam ni je ke? Ya Allah. Rosak dah. Avstigning. Tu nak rumah tu cantik jauh. Oh cantik dia punya halaman tu. Itulah rumah ke? Lätta från oss. Tiket. Yang tadi. Oh cantik lah ni. Oh ini sudah tengok. Yang tadi lah. Oh, betul ni. Rumah dia tepi je dekat-dekat dengan terowong lah rumah dia. Terowong kedua. Bukan ni. Kan dia ada balcony depan rumah. Warna merah dekat-dekat dah ni. Ha ni. Bukan. Itulah tadi merah. Ni lah kot. Ada balcony tadi tu merah tu. Tak. Dia betul-betul dekat dengan terowong. Cap. Betul lah. Saat dia lah kot. Tadi lah tu. Belum lagi. Neste stasjon Dale. Rasa tak. Ush, apa tu bawah tu? Tengah buat lagi. Avstigning til venstre. Macam mall ke apa. Tengok dia orang pos-pos berbuka. Rindu pula. Daging goreng manis. Kau puasa. Rindu pula makanan mereka itu lauk-lauk. Yang tak biasanya tak Daging ada masak pasal malam kicap. sebulan. Kupu. Avstigning til venstre. Bergen waktu malam. Ini benda Bergen waktu malam. Pusat
Banyak apa tu waktu malam. Oh, ini cantik. Setengah tapi banyak kedai dah tutup. Sebab ikut. Oh, Indonesia. Kamu ada pergi? Tadi? Tu orang nak masuk tu. Tidak masuk tak? Kita macam di samping. Just go.